The first in Sungai Petani. Saya rasa first in Malaysia. Sungai. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk kat hampa iaitu Smart Shop Rumah Manes. Yang ni jarang didendangkan dalam video saya, tapi hari ni saya nak tunjuk hampa. Yang ni the first in Sungai Petani. Saya rasa first in Malaysia. Satu kedai Smart Shop yang menjual sabun rumah manes tanpa orang, tanpa manusia, tanpa kederat. Cuma seminggu sekali staff akan datang tengok stok dan juga kita punya operation. So dah hampir 2 bulan saya datang sini. So kita try. First nak masuk, scan muka, tunggu dalam 6 second, dia akan buka. Let's go. So kita tengok, check out dekat sini. So alhamdulillah untuk Smart Shop ni kita dah beroperasi daripada since 26 bulan 7 2025. Kita open soft opening kedai ni. Alhamdulillah dekat sini memang sabun memang selalu keluar. Setiap minggu staff kita akan buat penghantaran. Tapi so lepas ni insya-Allah target kita untuk 2027 kita akan buka lebih banyak cawangan Smart Shop sebab kita dah R&D untuk kita punya Smart Shop ni. Kita try dah masa setahun. Alhamdulillah so far so good. Semua buat pembelian semua senang. Masuk buat pembelian je scan, keluar dengan sistem dan kedai dekat sini pun on off sendiri. So kita tak perlukan staff, hanya perlukan staff untuk setiap minggu saja cek stok. Kita tengokkan CCTV. Sini penuh dengan CCTV. Depan pun ada CCTV. Kalau stok habis, kita minta staff main tambah. So target untuk 2027 kita akan buka lagi next cawangan untuk Smart Shop Rumah Manes ni. Nantikan kat mana untuk orang semua ni. Boleh tak komen dekat saya kalau pun ada kedai seluas besar ni ya. Lebih kurang 10 kaki dan panjang dia lebih kurang dalam 10 kali 20. Should be okay dah. Kita dah boleh buka Smart Shop dan anda boleh buat pembelian sabun rumah manes senang, easy. Tapi cuma lepas ni bersaiz botol 4.5 liter dah tak ada dah. So kita akan letak semua hanya bersaiz 10 liter saja sebab kita akan keluarkan refill pack. Yang tu anda boleh buat dalam pembelian dekat TikTok saya saja. TikTok Rumah Manes. Bukan TikTok ni. TikTok ni pun insya-Allah boleh dapat. Nak keluar satu lagi. Tekan dekat exit door, keluar.